Rata-rata sebut pizza wagyu. Tapi susah kan nak jumpa yang kena dengan harga dan rasa. Ni, Anna ada jumpa satu pot di Cyberjaya yang korang boleh cuba kunyah. Ni lah pizza wagyu sentuhan diorang sangat lembut doughnya ya. Dan toppingnya pun Anna tengok tak adalah mengecik kat tengah. Crust dia tak tebal sangat, airy dan chewy tu ada tapi tak seksa bila nak telan. Rasa wagyu tu pula usah cakap lah, mencair dalam mulut. Yang ini pun sama dough pizzanya, tapi yang ini streaky beef mozzarella. Korang yang lebih suka tekstur daging yang tak terlampau lembut, yang ini pilihan korang. Rasa pun berlainan tau, korang kena cuba. Senang cerita, korang kunyah lah dua-dua ni barulah marah. Makanan yang lain pun ada juga tau, macam yang Anna dan mak mentua Anna kunyah ni, adik-beradik pasta. Yang ini salted egg prawn pasta. Mak mentua suka sebab rasa dia rich dan ada pedas di hujung-hujung. Dan yang ini pula sesuai nak kongsi dengan anak-anak. Sedap tau carbonara dia. Pedas tu of course lah tak ada. Bila kunyah makanan macam ni, Anna lebih prefer sparkling mango ice ni sebab lebih refreshing dan dorang guna air soda atau sparkling. So manis dia tak over tau. Tapi kan kalau korang nak layan kupi-kupi pun ada banyak pilihan. Pilih je. Apa pun bagi korang yang suka kunyah pizza style macam ni, ambil lah cuba pot ni pula. Memang marem weh.